Anda nak beli rumah pertama? Jom ikut panduan mudah ni. Pertama, kenal pasti keperluan and bajet. Nak rumah besar, dekat sekolah, kemudahan apa penting? Pastikan bajet termasuk kos tersembunyi seperti duty stamp and yuran guaman. Kedua, pilih lokasi strategik. Dekat kerja, pengangkutan awam atau kawasan berpotensi naik nilai. Ketiga, cari ejen hartanah dipercayai seperti ejen hebat realtors. Minta cadangan and baca ulasan sebelum pilih. Keempat, periksa keadaan rumah, upah pemeriksa profesional untuk elak masalah tersembunyi. Kelima, dapatkan pembiayaan sesuai, bandingkan pinjaman and siapkan dokumen kewangan awal. Akhir sekali, selesaikan urusan undang-undang dengan peguam and buat pemeriksaan terakhir sebelum serah kunci. Nak lebih tips percaya? Kami ada kelas percuma khusus untuk pembeli rumah pertama. Komen "saya nak" di bawah jika anda berminat untuk join. Jom belajar beli rumah dengan bijak.